cara nak buat gambar ni dengan ni. Jom ikut saya. Pergi dekat delima, kemudian anda pergi dekat AI tool, klik pada Gemini AI. Okey, masukkan prompt anda. Okey, kita pastekan kat situ, kita tunggu. Okey, ini dia gambar yang ada. So muka ni bukan muka kita nak tukar. Okey, save dulu. Pergi balik dekat delima, ambil Pixlr. Klik pada 3 garis tu, ambil AI face swap. Okey, upload face. Dekat sini saya ambil gambar live photo. Okey, kita upload target iaitu gambar tadi. Okey, dari photo gallery, ambil gambar dia. Okey, dan kita tunggu run face swap. Okey, dapat ni kan. You all save dululah. Okey, jom kita tukar gambar lain pula. Kali ni prompt yang sama tapi dekat ChatGPT. Okey, ini ke hasil dia. Kita save lah dulu kan seperti dalam video. Okey, kita pergi balik dekat Pixlr, ambil dekat 3 garis tu, ambil AI face swap tu. Okey, upload face. Kali ni saya ambil gambar yang ada dalam galeri. Upload target. Okey, ambil gambar tadi. Okey, kita run face swap. Okey, kita tunggu. Inilah dia hasilnya. Mudah je kan? Dapat sesuatu? Follow for more.